Kata Al-Imam Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Islam itu tertegak pada zaman Muawiyah. 40 tahun Muawiyah menguasai Syam. Syria tu Muawiyah, Syam tu Muawiyah, Syria, Jordan, Muawiyah. Dia jadi khalifah 20 tahun, 20 tahun dia jadi gubernur pada zaman Uthman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Bertemu sekali lagi dalam perbahasan tentang pembelaan Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Katanya menurut Ibnu Katsir, Muawiyah memerintah selama 40 tahun, maka Islam pun tertegak. Padahal penuh dengan pertumpahan darah, korupsi, bid'ah dan gejala kekafiran. Perasaan bangga terhadap Muawiyah ini juga, tuan-tuan sekalian, turut dikongsi oleh orang barat ya. Orang barat menganggap Muawiyah berjasa kepada mereka kerana mencegah agama Islam tersebar ke kawasan barat. Dalam kitab Al-Wahyul Muhammadi penerbit Izzuddin cetakan kedua tahun 1352 Hijrah, muka surat 282, Muhammad Rashid Ridha pengarangnya menulis, qala ahadu kibaril ulama'il alman fil astanah li ba'dil muslimin wa fihim ahadu syurafa'i Makkah, telah berkata salah seorang saintis terkemuka Jerman di Istanbul, Al-Astanah, kepada sebahagian orang Muslim yang di kalangan mereka terdapat salah seorang keturunan bangsawan syurafa Mekah. Innahu yanbaghi lana an nuqima timthalan min adh-dhahab li Muawiyah bin Abi Sufyan fi maidani kadha min asimatina Berlin. Qila lahu limaza? Sesungguhnya patut bagi kami mendirikan sebuah patung atau berhala yang diperbuat dari emas bagi Muawiyah bin Abi Sufyan di dataran sekian di ibu kota kami di Berlin. Lalu ditanya kepadanya, mengapakah demikian? Qala li'annahu huwa allazi hawwala nizam al-hukm al-islami an qa'idatihi ad-demokratiyyah ila asabiyyatil ghalb. Kerana sesungguhnya dialah Muawiyah yang mengubah sistem pemerintahan Islam daripada asasnya yang demokratik kepada kepentingan suku kaum kerabat yang mengutamakan kekuasaan Bani Umayyah, bukan lagi prinsip syura. Jadi di manakah naratif tertegaknya Islam Muawiyah? Tuan-tuan sekalian, bagi orang kafir, Muawiyah sangat berjasa untuk orang barat yang menenggelamkan Islam agar tidak tersebar. Walaula dzalika, sekiranya tidak dikarenakan berlaku demikian itu, iaitu sekiranya perubahan sistem pemerintahan Islam tak terjadi, iaitu sistem khalifah bertukar menjadi monarki, pemerintahan bapa diturunkan kepada anaknya, walaupun Yazid anaknya itu terkenal seorang fasik, peminum arak, sampai ada ulama Ahlus Sunnah yang mengkafirkannya. Apa kata sarjana Jerman ini? La'ammal islamul alama kullahu, sekiranya tidak demikian, nescaya Islam akan meliputi seluruh alam. Walakudna nahnul almana wasairu syu'ubi urubbata araban muslimina. Tetapi seandainya tidak terjadi perubahan itu, kita orang-orang Jerman dan seluruh bangsa Eropah akan menjadi orang Arab yang beragama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, berasaskan keterangan ini, barat kekal majoriti Kristian. Kerana apa? Muawiyah berjasa menyelamatkan Eropah dari menjadi Islam. Itulah dia, jasa Muawiyah menghalang penyebaran Islam ke Eropah. Selain itu, apabila para penyelidik Arab mula meneliti tinggalan-tinggalan arkeologi dan numistik, ilmu tentang duit shilling bagi menjejaki Islam di peringkat awal, tuan-tuan sekalian, mereka menghadapi satu realiti yang sangat mengejutkan apabila mereka menemukan bukanlah duit shilling Islam yang tulen sebagaimana kita kenal pada hari ini. Sebaliknya, duit shilling itu memakai imej salib. Dalam kitab Atlas Tarikhud Daulatil Umayyah karya Sami bin Abdullah Al-Makhluth, muka surat 331. Kita lihat di sini, duit shilling di zaman Muawiyah ada inskripsi lambang salib. Ya, ini bukti kerajaan yang dipimpin oleh Muawiyah adalah kerajaan bukan Islam. Jangan tersilap. Ini bukti arkeologi, tuan-tuan, bukan catatan sejarah. Sudahlah Al-Quran menceritakan Bani Umayyah adalah pohon terlaknat, syajaratul mal'unah. Tapi ada di kalangan umat Islam masih tak serik lagi. Mereka ingin diperbodohkan oleh para penyokong syajaratul mal'unah ini. Inskripsi atau piagam yang terpampang pada shilling ini menunjukkan simbol suci agama Kristian. Inilah
isu pengkristianan semula, dikristianize. Muawiyah mencetak shilling yang masih mengekalkan rupa Bizantin. Berbagai alasan telah dikemukakan oleh para penyokong Muawiyah. Kononnya mata wang ini telah diterima oleh para pedagang dan rakyat. Alasan ini memakai logik ekonomi mengatasi ideologi. Bukti material seperti duit shilling tak boleh diabaikan dalam memahami sejarah awal Islam. Tokoh-tokoh seperti Muawiyah perlu dikaji secara objektif tanpa keterikatan pada kesetiaan mazhab atau politik. Shilling Muawiyah sebagai Raja Bani Umayyah memegang salib sama seperti imej Maharaja Bizantin yang memegang salib. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Kalau kita lihat pada inskripsi Hamad Gadir Prasasti yang ditemukan di kompleks rumah mandi air panas kuno di kawasan Galili yang berasal dari zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Prasasti berbahasa Yunani ini diawali dengan lambang salib. Awal-awalnya ada lambang salib, tuan-tuan sekalian. Kemudian tulisan dalam bahasa Yunani yang dapat kita terjemahkan sebagai di masa hamba Allah Muawiyah Amirul Mukminin, rumah mandi air panas orang-orang di sana telah diselamatkan dan dibangunkan kembali. Ini adalah antara bukti epigrafi prasasti yang secara langsung menyebutkan nama Muawiyah di wilayah Syria sampai ke Palestin pada masa pemerintahannya. Isteri Muawiyah, Maithun binti Bahdal, berasal dari suku Arab Badawi Kristian dari puak Banu Kab di wilayah Syria yang mengasuh Yazid sehingga menjadi raja kedua dinasti Bani Umayyah. Yazid terkenal sebagai peminum arak yang tegar dan memperolokkan hukum pengharaman minum arak dalam Islam. Kerana itu, para ulama Ahlussunnah meragukan keislaman Yazid. Menteri Muawiyah beragama Kristian, iaitu Mansur bin Sarjun, yang berkhidmat sebagai ketua pentadbir kewangan. Selain itu, terdapat catatan sejarah yang menyebut pelantikan Governor di wilayah Homs yang beragam Kristian serta tabib atau doktor peribadi istana Muawiyah bin Abi Sufyan bernama Ibnu Uthal. Dalam kitab Syarhul Akhbar karya Qadi Nu'man, beliau wafat pada tahun 363 Hijrah, seorang ahli fiqh di zaman kerajaan Fatimiyah Mesir. Alhamdulillah, kitab ini masih terselamat dari peristiwa serangan kerajaan Ahlussunnah yang menakluk Afrika Utara. Perpustakaan kerajaan Fatimiyah Mesir telah dibakar oleh puak Ahlussunnah dan banyak khazanah Islam Fatimiyah telah lenyap. Kitab ini menceritakan Muawiyah mati dalam agama Kristian, tuan-tuan sekalian. Dalam jilid yang kedua muka surat 153, dengar baik-baik. An Sa'id bin Musayyab annahu qala, diriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyab, iaitu seorang tabi'in. Ia berkata, marida Muawiyatu maradahu allazi mata fihi. Muawiyah jatuh sakit dengan kesakitan yang menyebabkan kematiannya. Fadakhala alaihi tabibun lahu nasraniyun. Maka masuklah seorang tabib Kristian bertemu dengannya. Faqala lahu wailaka ma arani azdadu ma'a ilajika illa illatan wa maradan. Muawiyah pun berkata kepadanya, cilakalah engkau, tidak kulihat diriku bertambah baik dengan rawatanmu, bahkan hanya bertambah sakit dan penyakit. Faqala lahu wallahi ma abqaitu fi ilajika syai'an arju bihi sihhataka illa waqad alajtuka bihi ghaira wahidin. Tabib itu menjawab, demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu pun dalam rawatanku yang aku harapkan kesembuhanmu, melainkan aku telah merawatmu dengannya, kecuali satu perkara. Fa inni abra'tu bihi jama'atan fa in anta irtadaitahu wa amartani bi an u'alijaka bihi fa'altu. Sesungguhnya aku telah menyembuhkan ramai orang dengannya. Jika engkau redha dan menyuruhku merawatku dengannya, maka aku akan melakukannya. Qala wa ma huwa. Muawiyah bertanya, apakah ia? Qala salibun indana ma ulliqa fi unuqi alilin illa faqa. Faqala lahu Muawiyah alayya bihi. Tabib itu menjawab, sebuah salib yang kami miliki, tidaklah ia digantung di leher seseorang yang sakit, melainkan dia akan sembuh. Maka Muawiyah pun berkata, bawakanlah ia padaku. Fa'atahu fa'allaqahu fi unuqihi. Lalu tabib itu membawanya dan menggantungkannya di leher Muawiyah. Famata fi lailatihi tilka was-salibu mu'allaqun fi unuqihi. Maka Muawiyah pun mati pada malam itu juga dengan salib tergantung di lehernya. Wa asbaha wa qadin zawat baina ainaihi usunun
intawat min jildati jabhatihi maktubatan yaqra'uha kullu man ra'aha kafiran. Dan pada keesokan hari terdapat di antara kedua mata, iaitu di dahinya, beberapa garis kedutan yang terbentuk dari kulit dahinya. Tertulis padanya yang sesiapa sahaja membacanya pasti melihat tulisan kafir, iaitu di dahi Muawiyah ada tulisan kafir. Riwayat ini cukup kritikal tuan-tuan sekalian. Sebahagian referensi menunjukkan kekafiran Muawiyah. Dalam kitab Ansabul Ashraf, jilid ke-5 penerbit Darul Fiqh, muka surat 134, Nabi SAW bersabda, "Yatlu alaikum min hazal fajji rajulun yamutu ala ghairi millati." Akan muncul kepadamu dari celah lembah bukit ini seorang laki-laki yang akan mati di atas selain agamaku. Fakuntu kahabisil bauli makhafata ayyaji'a. Abdullah bin Amr perawi ini berkata, aku tinggalkan ayahku ketika mengambil wudu, maka aku berada dalam keadaan seperti orang yang menahan kencing kerana takut. Jika aku pergi untuk mengambil wudu, aku akan terlepas. Aku bimbang kalau ayahku datang. Qala fatala'a Muawiyah faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi huwa haza. Abdullah berkata, maka muncullah Muawiyah, lalu Nabi bersabda, dialah orang itu. Hadis yang matannya hampir sama seperti ini juga diriwayatkan dalam kitab Majma' Az-Zawaid dengan sanad yang sahih, tapi dalam kitab tersebut tak berani sebut nama Muawiyah. Dia hanya sebut laki-laki itu dalam bentuk ibham, pengaburan kerana takut kepada Muawiyah. Itu baru sebahagian keterangan tentang agama yang dianuti oleh Muawiyah, tokoh yang dilaknat oleh ulama Sunni sendiri. Bahkan Al-Quran dan hadis juga melaknat Muawiyah. Jadi sebagai kesimpulan untuk hari ini, tuan-tuan sekalian, sejarah Muawiyah bukan sekadar apa yang ditulis dalam kitab-kitab. Ia juga terdapat pada duit shilling, inskripsi dan tinggalan material untuk kita kaji. Bagi mencari kebenaran, kita perlu berani melihat semua sumber dengan mata yang terbuka dan minda yang kritis. Justru itu, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.